Assalamualaikum dan salam hormat. Jena Bernama bersiaran ketika ini. Kami akan hidangkan anda dengan 4 laporan wartawan Jena Bernama yang pastinya berinformasi. Like laman Facebook Jena Bernama dan berikan maklum balas anda sepanjang kami bersiaran. Jom kita ke paparan pertama minggu ini. Siapa sangka Malaysia mampu menganjurkan pertandingan sukan air bertaraf antarabangsa. Head of Putrajaya, pertandingan mendayung bot jelas bukti kesediaan negara menjadi hos sukan bertaraf sukan Commonwealth ini. Selain meningkatkan profil Tasik Putrajaya sebagai destinasi utama sukan air, pertandingan itu juga menjadi platform bagi peminat mengembangkan minat dan mengasah bakat. Ikuti laporan Rema Nordin yang berada di Tasik Putrajaya baru-baru ini. Head of Putrajaya diilhamkan oleh kejohanan sukan air bertaraf dunia seperti Head of the River Race yang diadakan di Sungai Thames, United Kingdom, Head of the Charles di Boston, Amerika Syarikat dan Head of the Yarra di Melbourne, Australia. Head Race lazimnya adalah satu pertandingan sukan mendayung yang diadakan semasa musim bunga atau musim luruh di negara barat. Head of Putrajaya dianjurkan baru-baru ini hasil inisiatif Perbanan Putrajaya dan Kelab Tasik Putrajaya. Pertandingan hujung minggu itu dimeriahkan dengan kehadiran bekas Perdana Menteri merangkap Pedang Kelab Tasik Putrajaya, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang ini memang daripada dulu pun saya, inilah satu daripada cita-cita saya ialah melihat Tasik ni diguna untuk boat race. Kita lihat di dalam Olimpik dan di lain-lain sports event, satu daripadanya ialah boat race. Saya harap kita akan dapat satu hari perlumbaan antara dua buah universiti terkenal. Macam di England antara Oxford dengan Cambridge, di Amerika Yale dengan Harvard, di Japan Keio and Waseda. Kita nak carilah di Malaysia pun adalah pasangan ini. Dalam pada itu, pengerusi Kelab Tasik Putrajaya Tan Sri Asih Cik Mat berkata, acara ini akan disenaraikan dalam kalender tahun melawat Malaysia 2014. Hasrat kami pada tahun hadapan kita nak menjadikan program ini program yang lebih besar skalanya, dan kita akan menjemput penyertaan daripada negara-negara ASEAN. Perlumbaan itu yang meliputi jarak 5.5 km bermula di Kelab Tasik Putrajaya dan berakhir di Kompleks Sukan Air. Kedua-duanya terletak di sekitar Tasik Putrajaya. 30 pasukan dengan 400 penayung dari pelbagai kelab, institut pengajian tinggi dan sekolah mengambil bahagian. Antara acara yang dipertandingkan adalah acara mendayung perahu kategori terbuka lelaki dan wanita dan acara perahu naga kategori terbuka lelaki dan terbuka campuran. Pertandingan ujian masa ini memerlukan setiap pasukan mencatat masa yang terbatas dalam kategori yang dipertandingkan. Peserta dilepaskan selang masa setiap 10 hingga 15 saat bagi mengelakkan berlakunya pelanggaran. Kalau dekat kami ni, kami tak sangka lah dapat menang macam ni lah. Kami ingat kami dalam kedudukan bawah sebab kami dapat ranking bawah. Sebabkan kami dah betul apa yang salah, kurangkan kesalahan, betul kami dapatlah berjaya dapat nombor 3. Kedudukan dari 6 pun. Tapi kami sebenarnya dah ikut ranking to hit tapi nombor 6 last sekali. Tapi dalam final kami dapat nombor 3. Alhamdulillah, kita dah susah payah bagi komitmen, korbankan waktu semua, waktu cuti banyak kita orang turun untuk latihan. Alhamdulillah sekarang ni daripada kita nak kekalkan reputasi apa yang kita dah buat daripada tahun lepas, kita nak kekalkan tahun ni juga. Alhamdulillah kita dah dapat.
Malaysia merupakan negara pertama yang mengajarkan pertandingan ini di rantau Asia. Ia diharap dapat memberi impak positif kepada industri pelancongan negara. Selain itu, ia mampu meningkatkan imej Tasik Putrajaya sebagai destinasi rekreasi sukan air terunggul di rantau ini.